Ketua Jurulatih Deportivo Alaves, Eduardo Coudet mengakui ketiadaan bintang warisan Harimau Malaya, Facundo Garces menjadi antara punca kekalahan 0-1 pasukan kepada RCD Mallorca dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Sebagai rekod, Alaves tidak dapat menurunkan khidmat gas selepas terpalit isu pemalsuan dokumen sehingga dihukum gantung 12 bulan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, semalam. Kata Coudet, isu mengenai Garces adalah sesuatu yang mengejutkan kem pasukan dan harap ia dapat diselesaikan secepat mungkin. Saya tidak mahu katakan isu ketiadaan Garces menjadi punca kekalahan pasukan kami. Namun, harus diakui isu tersebut hadir secara tiba-tiba dan kita mahu ia diselesaikan secepat mungkin. Saya sudah bercakap dengannya secara peribadi dan dia kekal tenang serta optimis masalah ini dapat diselesaikan sekaligus memberi kelegaan buat saya. Apa yang pasti, saya agak kecewa apabila kita tidak dapat menurunkannya pada aksi kali ini kerana dia sebahagian daripada tonggak penting pasukan, katanya di petik portal sukan Sepanyol selepas tamat perlawanan. Selain Garces, FIFA telah menghukum 6 lagi pemain warisan negara iaitu Gabriel Palmeiro, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal dan Hector Havel kerana masalah yang sama. Kesemua pemain terbabit dihukum gantung 12 bulan daripada terlibat dengan sebarang aktiviti bola sepak dan denda sebanyak RM10,000. Garces yang merupakan pemain kelahiran Argentina dianggap sebagai salah seorang tonggak utama Alaves pada kempen La Liga musim ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like, serta aktifkan notifikasi untuk mendapat berita terkini dari kami.